Hari ni kita nak jelajah Pulau Anak Gua Cerita. Legenda pulau ni berkait rapat dengan hikayat Merong Mahawangsa, kisah di mana seekor burung Garuda yang dikatakan menyembunyikan puteri Maharaja Cina di kawasan ni. Di mana sewaktu putera Raja Rum ingin berkahwin dengan puteri Cina, dan perkahwinan tu yang nak dijalankan tu tidak setuju oleh Garuda. Kemudian Garuda meminta izin pada Raja Solomon ataupun Raja Sulaiman untuk menghalang daripada putera Raja Rum dan juga puteri Cina untuk berkahwin. Yang menariknya tentang pulau ni, pengunjung boleh tengok formasi batu kapok yang unik, termasuklah batu yang menyerupai seorang puteri yang sedang tidur. Sewaktu pelayaran putera Raja Rum dan puteri Cina, Garuda ni menyerang puteri Cina. And then dia bawa puteri Cina tu datang ke Gua Cerita untuk disembunyikan di sinilah. Yang dikatakan bentuk macam katil tu, dikatakan puteri Cina ni dia tidur atas ni lah. Dan nak katakan jodoh mereka tu kuat, puteri Cina dan juga putera Raja Rum ni, jodoh mereka kuat. Dan putera Raja Rum dia terjumpa puteri Cina kat sini. And then mereka hidup bersama dan akhirnya berkahwin lah. Garuda, dia kan dah menyerang kapal Raja Rum kan, putera Raja Rum. And then dia ingat putera Raja Rum ni dah mati. Dan dia balik berjumpa dengan Raja Sulaiman. And then Raja Sulaiman mengusir Garuda, dikatakan sebab Garuda ingat putera Raja Rum dah mati. Tapi sebenarnya putera Raja Rum tak mati. Sebab apa? Sebab dia berjumpa dengan puteri Cina ni semula. Dan ini adalah antara mitos yang dikaitkan dengan Gua Cerita. Ada lagi satu version dikatakan Garuda ni nama orang. Jentayu tu adalah kapal kepada Merong Mahawangsa yang Merong Mahawangsa bawa putera Raja Rum tu lah. Langkawi Pemata Kedah.